وسيرت الجبال فكانت وسيرت الجبال فكانت سرابا. Cuba bagi tebal lagi ra tu. Saraba, buka rahang kan. Ulang balik. Wasuyirati. Wasuyiratil jibalu. وسيرت الجبال. Itu nama dia ikhtilas. Tenang. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. وسيرت الجبال. Dia tak buka rahang kau Umi. Dia angkat lidah tapi tak buka rahang. Wasuyiratil jibalu fakanat. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Hay maşallah. Çok tatlı. إن جهنم إن جهنم. Tu tak buka. Tadi ini cantik dah. Inna jahannama. Inna jahannama kanat mirsada. Okey, ra tu baca tebal ke nipis? Pasal apa? Nipis. Nipis? Pasal apa nipis? Depan dia? Depan dia tebal. Tebal kan nipis baca? Tebal. Confirm? Baik, tak ada talian ayat. Tebal ke nipis? Dia hukum dia macam mana? Dia kena baca tebal ke ataupun baca nipis ke ataupun tak mahu sebut? Fikir sendiri. Nipis tebal. Betul? Confirm? Confirm? Dia tebal ke nipis? Pasal apa dia tak tengok huruf depan tu, dia tengok huruf belakang? Oh, pasal belakang dah baca dah. So, bye-bye lah. Apa? Apa? Baca tebal? Oh, dia tak faham bahasa tu lah Kak Umi. Kena baca tebal je, oi. Pasal apa? Sebab depan huruf ra itu ada huruf musta'liyah. Okey? Inna jahannama kanat mirsada. Malulah cucu Mak Saleh kan. Kena baca tebal kan. Mir. Tak, itu mer. Tu betul tak saya kata cucu Mak Saleh? Kan. Tok Wan mu nama apa? Cucu Mak Saleh lah. Mirsada. Tarik ni lidah ni, tarik sampai dekat bahagian permulaan langit kan. Buat turun ni Sat. أين مخرج الراء؟ طرف اللسان على المقدم الحنك. طرف اللسان, the tip of the tongue to your makcik sampai tip of the tongue to the pre-upper palate. Okay? So nanti makcik pun kena explain how to spell Greek and how to pronouncing the letter of R. Okay? R is not touching. Kalau kita sebut huruf R, if you're pronouncing the word, the letter R in English, so we couldn't use this part, this area, head of the tongue, and it's not touched to your wall of the throat. The specialty of Arabic language and Arabic letters, Ar-Ra, for example, Ar-Ra, we using the tip of the tongue, you can say head of the tongue and touch to pre-upper palate. Itu beza dia huruf Arab dengan huruf bukan Arab. Kan? Kita pula lagi pandai kita punya gitaran. Kan? Ulang. Dia dah mulai perut dah Kumi. Tak lagi. Inna jahannama kanat mirsada. Tang tu ada ikhtilas tak mak dia? Ada. Oh, tahu no. Bagus masya-Allah. Okey, jangan buat ikhtilas tu. Inna jahannama kanat mirsada. Dia pun sedap dia orang putih.
إن Mir. مر Buka rahangan. Mirsada. مرصاد Tak, tu cik tak buka rahang. Cik kena buka rahang. Penting kan? مر Inna jahannama kanat mirsada. Mir. Tak, kena buka rahang. Lepas tu tarik lidah tu ke belakang dekat tempat yang sama. Mirsada, jangan mir kan. Dia ra ada sifat bainiyah dan juga takrir. Dia kena jaga yang tu kan. Inna jahannama kanat mirsada. إن جهنم كانت مرصاد Confident. إن جهنم كانت مرصادا. Tak apalah masih orang putih lagi. Nanti Mama akan latih, okay? Continue. للطاغين مآبا. Rahang buka bila baca huruf mufakham. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. Ghi turun ke bawah kan. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. Masya Allah. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا. Betul lah. Bardan. Okay. Bardan. Bar. Parking kat situ. Bardan. بردا. Okay. Confident. Trust yourself. لا يذوقون فيها بردا. Dia cubit lah kan. لا يذوقون فيها بردا. لا يذوقون فيها بردا. 13. Tak boleh tengok sana. Tengok sini. Bar. Cuba buka rahang tu. Tu luahnya. Subhanallahal-azim. لا يذوقون فيها بردا. بر. tarik lidah kan. بردا. bara. Fathah sukun. bar. Dia orang putih. Tak apalah orang putih pun orang putih lah cik. Oi, baca dulu. Al-Battaliyah. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. إنهم. In itu gunnah dalam sengau. Tak mau. In. Kita nak gunnah yang betul-betul gunnah. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. لا يرجون حسابا. Sampai. لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء